Lutut korang bunyi krek-krek bila naik tangga? Jangan anggap remeh, itu bukan bunyi biasa. Ramai orang fikir sakit sendi itu masalah orang tua je. Tapi sekarang orang 30-an, 40-an pun dah mula rasa. Bangun pagi kaku, lutut sakit bila duduk lama, naik tangga rasa berat, nak berdiri lepas solat pun struggle. Bukan tanda tua, tapi tanda peliciran sendi dah berkurangan. Dan kalau dibiar, ia boleh menjadi lebih teruk. Sendi kita dia ada rawan. Macam cushion antara tulang, rawan ini dilindungi cecair synovial yang kerja dia melincirkan pergerakan. Masalahnya, bila kita makin berumur ataupun kurang aktif atau berat badan naik, rawan mula haus dan cecair synovial berkurangan. So, tulang ni mula bergeser antara satu sama lain. Itulah sebab bunyi krek-krek-krek, rasa kaku dan sakit bila bergerak. Nutrika ada 3 bahan yang bekerjasama untuk jaga sendi dari dalam. Moringa, mango select dan alfalfa ataupun HMB. So, bukan ubatan sakit tapi sokongan sebenar untuk sendi. Moringa ni penawar semula jadi anti radang. Mengandungi lebih 90 nutrien dan 36 jenis antioksidan. Kurangkan bengkak dan kesakitan pada sendi secara semula jadi. Kaya dengan vitamin C dan kalsium, menyokong pembentukan kolagen dan ketuputan tulang. Antioksidannya tinggi, lindungi sel sendi dari kerosakan radikal bebas. Kajian saintifik mengatakan ia membantu dalam arthritis dan osteoarthritis dengan menghalang enzim COX2 dan juga TNF-alpha. Mango select yang kedua, teknologi Perancis mengatakan kesan dalam 5 hari. Ekstrak buah manggis yang diformulasikan di Perancis mengandungi xanthone aktif, menghalang enzim COX2 dan 5-LOX, 2 enzim yang utama yang mencetuskan peradangan sendi, mengurangkan satukan penuh radang yang menyebabkan kesakitan dan juga melindungi rawan sendi iaitu cartilage dari degradasi jangka panjang. So, bukti klinikal Eropah melegakan sakit sendi dalam 5 hari sama ada akut ataupun kronik dan juga merupakan alternatif kepada ubat anti radang NSAID tanpa kesan sampingan. Alfalfa ataupun HMB menyokong otot dan bina semula tisu rawan. Hydroxymethyl butyrate HMB metabolit semula jadi dari asid aminoleucin. So, mengurangkan kerosakan otot dan tisu akibat tekanan fizikal dan penuaan. Meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot, otot kuat, sendi lebih ringan. Menyokong pembentukan semula tisu rawan, bantu proses pemulihan sendi dan terbukti secara saintifik mengekalkan jisim otot bagi individu berusia ataupun kurang aktif. So, secara ringkas, moringa dia kurangkan radang dari dalam, mango select dia melindungi rawan sendi dan bagi kelegaan pantas, dan HMB dari alfalfa menguatkan otot sekeliling sendi supaya beban berkurangan. So, 3 bahan ini dalam satu session Nutrika, sendi dapat sokongan menyeluruh. Bukan sekadar tahan sakit sementara. Ambil sekali je satu hari, letak bawah lidah untuk penyerapan pantas. Ramai yang dah cuba Nutrika untuk sendi. Yang paling selalu dikongsi ialah rasa lebih ringan bila bergerak dan kekakuan pagi dah kurang dalam masa 2 hingga 4 minggu. Bukan magic, tapi bahan yang akhirnya masuk ke tempat yang betul. So, kalau korang ataupun mak ayah ada masalah sendi, lutut sakit atau badan kaku, komen kutan sendi dekat bawah. Saya akan share info lanjut dalam komen. Dan juga follow sebab esok kita akan cerita pasal kulit dan juga kolagen. Terima kasih.